Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Salam sejahtera kepada juri yang arif dan bijaksana, para guru dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Ariana Galisha binti Muhammad Ismail, berusia 11 tahun. Saya anak didik Sekolah Kebangsaan Jalan Bahagia, Temerloh Pahang. Saya ingin memulakan bicara dengan serangkap pantun. Pergi ke kedai membeli ikan, ikan dibeli buat santapan. Tampilnya saya di hadapan puan-puan, kemerdekaan Malaysia tajuk pilihan. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita bertajuk Merdeka Malaysia. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, maksud merdeka adalah bebas daripada penjajahan. Kawan-kawan, tahukah bila Malaysia merdeka? Hari ini saya ingin bercerita tentang kemerdekaan Malaysia. Malaysia merdeka pada 31 Ogos 1957. Kawan-kawan, pernah dengar lagu ini? Tanggal 31 bulan 8 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Wahai hadirin sekalian, pengumuman rasmi telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka dengan laungan sebanyak 7 kali seperti ini. Merdeka! 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 Ramai orang datang untuk sama-sama meraihkan hari kemerdekaan negara kita pada masa itu. Sehingga hari ini, sambutan kemerdekaan masih disambut meriah setiap tahun. Kini, sudah 66 tahun negara kita merdeka. Meredah sasa, bumi melaka, amalan dayang, penggerak rima. 66 tahun Malaysia merdeka, tekad perpaduan, penuh harapan, pilihan tema. Hadirin yang dikasihi, seperti yang telah diketahui umum, sambutan Hari Kebangsaan tahun 2024 adalah bertemakan Malaysia Madani Jiwa Merdeka seperti diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital pada 27 Mei 2023. Penetapan Malaysia Madani Jiwa Merdeka sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan tahun 2024 adalah mendasari tekad pemimpin bersama rakyat bagi memastikan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi, bersatu padu, aman dan sejahtera. Hadirin yang dihormati, pemilihan logo kemerdekaan berteraskan kepada reka bentuk logo yang unik dan simbolik dengan tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar bernegara serta mengandungi warna-warna asas jalur gemilang selaras dengan jati diri serta semangat patriotik rakyat Malaysia yang berbilang bangsa hidup dalam keharmonian sehati dan sejiwa. Hari Kebangsaan Malaysia disambut di seluruh negara pada setiap 31 Ogos setiap tahun bagi menandakan negara bebas daripada penjajahan. Hari Kebangsaan merupakan peristiwa utama yang disambut secara besar-besaran dengan mengadakan perarakan warna-warni, pertunjukan pentas, pertandingan dan pelbagai lagi acara yang diadakan setiap tahun. Pada 31 Ogos 2024, Malaysia telah menyambut ulang tahun Hari Kemerdekaan yang ke-67 tahun. Kemeriahan Hari Kebangsaan dapat dirasakan bermula menjelangnya pukul 12 malam di mana bunga api yang berwarna-warni bergemerlapan di udara. Begitu juga acara pembarisan turut diadakan untuk memeriahkan lagi suasana pada hari tersebut. Para hadirin sekalian, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bersama-sama meraihkan kemerdekaan dengan penuh rasa kesyukuran dan semangat yang tinggi bagi menghargai kemerdekaan yang telah dicapai selama 67 tahun ini. Ini bukan sahaja Malaysiaku, bahkan ini Malaysia kita. Jadilah warga negara yang baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat, negara dan agama.
Semoga negara kita akan terus berkekalan sebagai sebuah negara